situasi pokok bunga ros kita cantik. Jadi itulah ingin saya tunjukkan hari ini, yang bercerita bagaimana baja campuran pelah dalam beg kuning nombor 1 tu penting untuk pokok. Paling pertama saya cakap tadi, baja ini bukan kami yang dikeluarkan, baja ini kami ambil daripada ladang dia. Sebab apa? Dari dulu kalau kita tengok pokok kita memang banyak jadi kita ambil pada ladang contohnya, kita akan jaga pokok ni. Bukannya kita ambil pokok je. Sebab apa? Pokok yang banyak belum tentu dia akan mendatangkan hasil pada kita. Sampai masa nanti dia habis bunga, kita nak perlu jaga. Kita nak perlu dia berbunga balik, sebab dia akan berbunga balik. Tapi cik bayangkan kalau semua tu tak ada, pokok ni akan tersadai dan terus tak boleh jual. Jadi itulah kenapa di nursery kita tengok pokok-pokok cantik. Kenapa di nursery pokok dia memang cantik, bila kita jaga tak cantik macam ni. Jadi itulah ingin saya ruahkan pada rakan-rakan di luar sana. Kalau nak dapat baja, carilah baja yang sesuai untuk pokok-pokok apa yang memerlukan baja sesuai. Bunga ros bunga ros salah satu bunga yang